baliklah. Tapi cuti aku dah habis. Mungkin aku akan jumpa doktor. Jumpa doktor? Buat apa? Jangan cakap pun nak buat cuti palsu. Itu rasuah. Korang ni relax lah, siapa tahu. Doktor, boleh buatkan saya MC 2 hari? MC 2 hari? Kau sakit apa? Alah doktor, saya bayar. Okey, boleh. Tapi kau mesti pandai cover ya. Okey. Ini surat cutimu. Okey, terima kasih doktor. Sama-sama. The next day. Ada yang mencurigakan dengan MC Suraya. Boleh awak siasat? Baik, saya akan menghubungi SPM. Ini surat. Kami dari SPM dan dengar abang ada salah guna MC pada Rasulullah Doktor. Cik Suraya, kami terbawa awak untuk kesihatan. Kalau aku tak tahu, mudah macam ni, tak tahu ni. Padan muka yang senang nak tipu. Cik Suraya, perbuatan anda untuk memberikan rasuah kepada doktor untuk mendapatkan cuti sakit palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Jika disabitkan kesalahan, awak boleh dipenjara sehingga 20 tahun atau didenda tidak kurang 5 kali ganda daripada jumlah rasuah atau RM10,000. Implikasi perbuatan ini bukan sahaja merosakkan reputasi anda, malah mencemarkan nama organisasi dan melemahkan ekonomi negara. Integriti tempat kerja musnah bila ada orang yang sanggup mengkhianati amanah. Salah satu langkah pencegahan ialah mengamalkan budaya kerja beretika, berani menolak rasuah dan sentiasa mematuhi undang-undang. Dah tengok kan video tadi? Rasuah bukan dalam penyelesaiannya. Kita mengamalkan konsep cuti palsu ini boleh merosakkan masa depan, maruah dan juga integriti kita. Sebagai seorang pekerja bertanggungjawab, tolak rasuah, amalkan integriti, semoga negara bertambah sejahtera. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.